Okey, tutorial kali ni kita nak share macam mana kalau kita jual SIM card, kena apply kategori punya application. So caranya buka dekat TikTok Shop korang dan kemudian korang pastikan korang ada surat kebenaran daripada telco yang korang nak jual tu. Sebagai contoh, aku dah ada kebenaran daripada pihak SIM card Istel ni, yang mana kita nak jual SIM card daripada Istel. Dia ada kat sini. So kita akan gunakan surat ni untuk apply dekat TikTok Shop. Jadi caranya macam ni. First kali korang pergi dekat sini, KS Network ni, ataupun korang punya logo kedai korang, dan kemudian korang pergi kepada My Account dekat sini. Satu kali klik. Dekat sini korang pergi kepada Account Setting. Klik sekali. Dan dekat Account Setting ni korang kena pergi dekat bahagian kategori Application. Qualification Center. Korang klik sekali dekat Qualification Center dan kemudian korang pergi kepada kategori Qualification. So dekat sini korang perlu klik Add Category Authorization. Klik sekali. Dan korang pilih kategori apa yang korang nak jual. Sebagai contoh, aku menggunakan SIM card. So, kita type SIM card dekat sini. Automatik akan keluar pilihan. Klik sekali. Dan kemudian akan keluar paparan. Korang kena upload korang punya kebenaran ataupun korang punya pengesahan sebagai dealer. Klik sekali dekat sini. Dan cari balik surat daripada dealer tadi. Sebagai contoh, sini. Klik. Alright. Dah satu kita upload. Perlu satu saja upload. Dan updatekan tarikh dia. Sebagai contoh, aku punya surat ni, dia beri setahun tempoh. Sebagai contoh, so kita letak tarikh kat sini. Tahun hadapan 2027, bulan 3, 29 hari bulan lah. Dan kemudian snapshot produk yang dah terjual dekat platform lain atau dekat website dia sendirilah. Sebagai contoh, aku masukkan screenshot daripada platform lain yang menjual SIM card yang sama. So, kita uploadkan beberapa keping. 5 keping maksimum. So, aku upload dalam 3. Kita tengok dulu. Kalau menjadi, kita okey. Kalau tak ada, kita kena perbaiki balik lah. Okey. Upload satu lagi. Yang terakhir. Kita select. Okey. Cukup 3. Aku dah upload gambar. Dan kemudian kita just tekan saja button submit kat sini. Tekan je button submit. Tekan button submit. Okey, korang just tunggu aplikasi korang sama ada approve ataupun tidak akan dimaklumkan. Sekarang masih lagi status under review. Itu saja cara dia bagaimana korang nak apply SIM card kategori dekat dalam TikTok Shop. Selamat mencuba. So siapa-siapa yang belum lagi ada SIM card Istel ni boleh daftar dengan kami, link dekat bawah ataupun contact kami dan kami akan bantu anda untuk dapatkan surat pengesahan daripada pihak Istel dan kami akan guide bagaimana anda nak jual secara online. Saya akan guidekan bagaimana nak jual dekat TikTok Shop, termasuk konten, termasuk video, GMV Max dan sebagainya. Jumpa anda dekat next tutorial.